Pernah tak anda berdebat dengan kawan-kawan pasal sesuatu dan dalam hati tu harap sangat ada cara saintifik nak tentukan siapa yang betul? Jangan risau. Dalam dunia statistik sebenarnya ada satu alat yang sangat hebat. Namanya ujian T. Dan dalam penjelasan kali ini, kita akan bongkar macam mana nak guna alat ni untuk selesaikan satu debat yang sangat-sangat penting. Baiklah, jom kita terus kepada soalan cepu masnya. Bayangkan satu cabaran antara dua sarapan favorit rakyat Malaysia yang mana satu agaknya yang lagi cepat buat berat badan kita naik. Inilah dia pertarungan abad ini. Di penjuru biru, kita ada diet nasi lemak. Di penjuru merah, kita ada diet teh tarik. Kita akan tengok satu eksperimen di mana peserta dibahagikan kepada dua kumpulan ni selama seminggu penuh. Ya, saya tahu. Kejam kan nak pisahkan nasi lemak dengan teh tarik. Tapi sabar dulu. Ini semua untuk sains tau. Okey, jadi macam mana kita nak jawab soalan sarapan kita tadi secara saintifik? Tak boleh main teka-teka je. Kita perlukan alat yang betul. Satu alat statistik yang boleh bagi kita jawapan yang solid. Dan inilah dia senjata rahsia kita, ujian T sampel bebas. Bunyi macam gempak kan? Tapi senang cerita, ini adalah cara kita nak bandingkan purata atau average untuk dua kumpulan yang tak ada kena-mengena antara satu sama lain. Macam kes kita ni lah, purata berat badan geng nasi lemak lawan geng teh tarik. Jadi, bila masa yang sesuai nak guna ujian ni? Ia memang khas untuk bandingkan dua kumpulan yang bebas. Maksudnya, orang dalam kumpulan A tak ada kaitan langsung dengan orang dalam kumpulan B. Contohnya, macam nak bandingkan kumpulan yang dapat ubat betul dengan kumpulan yang dapat ubat kosong ataupun pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. Tapi, ia tak sesuai untuk kumpulan yang berkaitan atau berpasangan. Contohnya, kalau anda nak ukur berat badan anda sebelum dan selepas mula bersenam, itu kan orang yang sama, cuma masa je berbeza. Yang itu kena guna ujian lain. Okey, sekarang kita masuk satu bahagian yang mungkin masa pelik sikit pada mulanya. Sebab kalau kita nak buktikan ada perbezaan, kita kena mula dengan anggap yang tak ada perbezaan langsung. Bunyi macam pening sikit kan? Tapi cuba bayangkan macam dalam mahkamah. Seseorang tu dianggap tak bersalah sehinggalah dibuktikan bersalah. Betul tak? Samalah macam dalam statistik. Kita kena mulakan dengan satu posisi yang neutral. Kita anggap tak ada apa-apa yang jadi. Tak ada beza pun antara dua kumpulan kita ni. Andaian tak bersalah ni, dalam bahasa statistik kita panggil dia hipotesis nol atau H0. Jadi untuk eksperimen sarapan kita ni, hipotesis nol dia berbunyi macam ni. Tiada perbezaan pun antara diet nasi lemak dengan diet teh tarik dari segi kenaikan berat badan. Jadi, misi kita sekarang ialah untuk kumpul bukti yang cukup kuat dan tengok kalau kita boleh patahkan atau tolak andaian ni. Baiklah, sedia semua? Dah sampai bahagian yang paling digeruni ramai. Matematik. Jangan risau, jangan lari dulu. Kita buat slow-slow, satu persatu. Sebenarnya, ada 6 langkah je untuk buat ujian ni. Anggap je ni checklist kita. Kita tulis hipotesis, tetapkan tahap keyakinan, kira statistik, cari nilai penanda aras, buat keputusan dan akhir sekali tulis kesimpulan. Tadi kita dah buat pun langkah pertama. Jadi jom kita terus ke bahagian paling penting, langkah ketiga, mengira nilai statistik. Cuba bayangkan, formula ujian T itu macam satu nisbah isyarat lawan hingar, signal versus noise. Bahagian atas formula ni, itulah isyarat kita, benda yang kita nak kaji. Untuk kes kita, ia adalah perbezaan average berat badan antara geng nasi lemak dan geng teh tarik. Lagi besar perbezaan tu, lagi kuatlah isyaratnya. Yang kat bawah pula itu hingar. Apa benda hingar ni? Ia ni macam variasi semula jadi yang wujud dalam setiap kumpulan. Yalah, dalam kumpulan nasi lemak tu pun mesti ada orang naik sikit, ada orang naik banyak sikit kan? Itu semua hingar atau noise semula jadi. Jadi soalan besarnya, adakah isyarat kita cukup kuat untuk mengatasi hingar ni? Dan inilah masanya kita masukkan nombor-nombor sebenar dari eksperimen kita. Okey, kita ambil purata berat geng nasi lemak iaitu 2 kilo, tolak dengan purata geng teh tarik 4 kilo. Lepas tu kita bahagikan dengan hingar yang kita dah kira tadi. Dan voila, lepas tekan kalkulator sikit, kita akan dapat satu nombor sakti. Itulah dia statistik T kita. Okey, dah penat kira-kira tadi kan? Sekarang masa untuk tengok hasilnya. Jadi, siapa menang? Siapa yang kalah dalam pertarungan sarapan ni?
Dan jawapannya ialah negatif 4.47. Kenapa negatif? Relax, jangan panik. Negatif tu cuma menunjukkan yang kumpulan kedua, iaitu teh tarik, puratanya lebih tinggi dari kumpulan pertama. Kalau kita terbalikkan pengiraan, ia akan jadi positif. Yang paling penting bukan tanda dia, tapi saiz nombor tu sendiri, 4.47. Ingat nombor ni. Okey, kita dapat 4.47. Soalan dia sekarang, nombor ni cukup besar ke, cukup power ke untuk kita yakin ada perbezaan? Untuk tahu jawapannya, kita kena bandingkan dengan satu garisan penamat. Dalam statistik, kita panggil dia nilai kritikal. Nilai ni kita boleh dapat dari jadual khas. Dan untuk kajian kita ni, garisan penamatnya ialah 2.306. Jadi inilah dia, the moment of truth. Nombor kiraan kita 4.47. Garisan penamat 2.306. Jelas sangat kan? Kita dah lepasi garisan penamat tu dengan jayanya. Ini bermakna isyarat kita tadi tu memang betul-betul kuat. Bukan kebetulan semata-mata. Jadi, kita boleh dengan yakinnya tolak andaian awal kita yang tak ada beza tu. Dan inilah dia, ayat power yang seorang saintis akan tulis dalam laporan dia. Nampak macam kompleks kan? Tapi dalam bahasa kita, maksudnya senang je. Ya, memang sah ada perbezaan yang signifikan. Geng teh tarik naik berat badan lagi banyak secara purata berbanding geng nasi lemak. Jadi, nampaknya kita dah ada pemenang yang sah untuk debat sarapan ni. Okey, seronok kan cerita pasal sarapan. Tapi sebenarnya, ujian ni bukan untuk makanan je tau. Ia adalah satu alat yang sangat-sangat berguna dalam macam-macam bidang lain. Cuba fikir sekejap. Dalam bidang perubatan, kita boleh uji sama ada ubat baru lebih berkesan dari ubat lama. Dalam pendidikan pula, kita boleh tengok sama ada cara mengajar A lebih baik dari cara mengajar B. Dalam bisnes, iklan mana yang lagi banyak dapat jualan? Semua soalan perbandingan antara dua kumpulan ni, ujian T lah jawapannya. Oh, dan sebagai nota tambahan, ada satu lagi ujian yang macam sepupu dia dipanggil ujian T sampel bersandar. Yang ini kita guna bila data kita berpasangan. Ingat tak tadi kita bandingkan dua kumpulan orang yang berlainan? Yang ini pula kita bandingkan orang yang sama tapi pada dua masa yang berbeza. Contoh paling klasik, berat badan sebelum dan selepas satu program diet. Sebab orangnya sama, kita panggil data tu bersandar. Jadi, sekarang anda dah tahu asasnya. Cuba fikirkan, adakah jenama bateri A betul-betul tahan lebih lama daripada jenama B? Adakah pekerja yang bekerja dari rumah lebih produktif daripada yang bekerja di pejabat? Lain kali anda berdepan dengan satu perdebatan, jangan hanya berteka. Dengan ujian T, anda kini mempunyai alat untuk beralih daripada sekadar pendapat kepada kesimpulan yang disokong oleh data.